This is the only message yang Nabi SAW ulang 2 kali, and he purposely only mentioned these 2 things in the first paragraph and the last paragraph. Dan biasanya kalau siapa yang belajar sastra dan komunikasi, dia tahu when you emphasize that things in the first opening and the closing is to tell you this is the most important thing. Cuba tuan-tuan imbas kembali dalam tempoh 10 tahun, 20 tahun kebelakangan ini yang tuan-tuan mendengar khutbah Jumaat. Berapa kerapkah tuan-tuan mendengar khutbah berkaitan dengan dakwah secara spesifik? Dalam 20 tahun, tidak lebih 3 kali saya mendengar khutbah tentang kewajipan berdakwah. Penyeruan dan peringatan kepada umat Islam untuk berdakwah. 3 kali, tidak lebih. Dalam 20 tahun. Tetapi saya ingin membawa tuan-tuan untuk menghayati khutbah terakhir baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita kata khutbah, saya nak tuan-tuan juga meletakkan satu tanggapan dalam minda. Ianya adalah wasiat. Dan biasanya wasiat ini tak panjang. Wasiat ini ringkas, pendek, padat. Padat, tetapi ada ulama yang mengatakan jikalau Nabi SAW tidak meninggalkan sebarang pesanan, tetapi hanya meninggalkan khutbah terakhirnya, nescaya ianya cukup menjadi panduan untuk manusia. Hanya khutbah terakhir itu saja. Ada beberapa perenggan, tetapi yang saya nak fokus adalah 2 perenggan sahaja. Dan 2 perenggan ini ironiknya adalah pada pembukaan dan juga pada penutup. Nabi SAW bermula dengan Ya ayuhan nas, wahai manusia, oh mankind, dengarlah baik-baik apa yang aku ingin sampaikan, kerana aku tidak tahu aku akan bersama dengan kalian selepas tahun ini. Dan penghujung baris terakhir kepada the first paragraph adalah maka hendaklah kalian yang berada di sini pada hari ini sampaikan kepada mereka yang tidak hadir. What does it mean? Nabi ada buat seruan tau. Dia sedang mengatakan kemungkinan dia tak ada. Bayangkan kalau mak kita, bapa kita yang masih hidup tengah sakit, dia panggil kita, anak, ibu tak tahu esok ibu ada lagi ke tak? Kamu dengar elok-elok ya, apa yang ibu nak sampaikan ya. Dengar elok-elok tau. Dan kamu dah dengar elok-elok, tolong ya, bagi tahu kepada adik-beradik kamu yang lain tau. Maksudnya, pay attention. Nabi menarik perhatian. Saya tak bercakap tentang teknik komunikasi Nabi di sini. I'm not talking about that. Saya nak kita fokus kepada penggunaan perkataan dan fokus yang Nabi SAW nak kita gunakan. Don't too much focus on anywhere else. Fokus kepada hendaklah kalian yang berada di sini sampaikan kepada mereka yang tidak hadir pada hari ini. Maksudnya apa? Dakwah. Sampaikan. Deliver. Your task is to deliver. Itu first paragraph. Perenggan pertama. Dalam isi kandungan khutbah Nabi SAW, Nabi bercakap banyak benda tentang kewajipan kita, riba, hak wanita, semua tentang tak ada Arab yang lebih baik dari bukan Arab, dan bukan Arab tidak lebih baik daripada yang Arab dan sebagainya. Semua benda ada. Penutupnya, the closing paragraph. Sekali lagi Nabi SAW kata, iaitu hendaklah kalian yang berada di sini sampaikan kepada mereka yang tidak hadir. Tapi kali ini Nabi SAW tambah sesuatu. Tambah apa? Nabi tambah, hendaklah kalian yang berada di sini sampaikan kepada mereka yang tidak hadir, dengan harapan mereka itu akan lebih memahami berbanding dengan kamu. In a hope that they will understand better than you who are present today. Every single thing. Sekali je. Tetapi tentang sampaikan kepada orang lain, those who are not present, this is the only message yang Nabi SAW ulang 2 kali. And he purposely only mentioned these 2 things
in the first paragraph and the last paragraph. Dan biasanya, kalau siapa yang belajar sastra dan komunikasi, dia tahu, when you emphasize that things in the first opening and the closing, is to tell you, this is the most important thing. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, mendengar sahaja kata-kata Nabi SAW itu, para sahabat mereka merasakan bahu mereka berat. Ada yang menangis. Kerana mereka menangis sebab apa? One of the many reasons. Antaranya adalah, ini adalah susuk tubuh manusia yang paling mereka cintai, yang mereka sanggup berpeluh, keluar darah, keluar air mata, wang, harta mereka, malahan menggadaikan nyawa mereka demi melindungi susuk tubuh fizikal Nabi SAW. Itu pertama. Kedua, mereka menangis kerana secara direct Nabi telah memberitahu kepada mereka, selepas ketiadaan aku, you are the one who gonna continue what I'm doing. Macam mak kita kata, kamu ni abang sulung ya. Lepas mak dah tak ada, lepas bapa dah tak ada, you take care of your siblings. You take care of the entire village. You know you have to take care. By hook or by crook, you have to do it.